Pada tanggal 4 Julai 2013, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi contoh teladan, pendiri keluarga dan penyejuk mata kedua-dua ibu bapanya. Beliau dilahirkan di DEMC Shah Alam, Selangor. Sebagai anak pertama daripada 3 beradik, dibesarkan dalam suasana keluarga yang penuh kasih sayang dan disiplin. Murid ini menerima tunjuk ajar dan inspirasi daripada ibunya, Puan Nur Mazwani binti Mat Yusof, seorang penolong pegawai sains di UPSI, serta ayahnya, Encik Muhammad Alif Hakimi bin Samsudin, seorang assistant manager di Proton. Kedua-duanya menjadi asas kepada pembentukan sasiah mulia yang dimiliki beliau hari ini. Sejak kecil, beliau dikenali sebagai seorang yang tenang, berbudi bahasa dan sentiasa mengutamakan adab dalam setiap pergaulan. Beliau meminati aktiviti camping, selari dengan personaliti yang suka akan cabaran, berdikari dan berfikiran matang. Menyimpan cita-cita untuk menjadi seorang doktor gigi, beliau melangkah dengan visi dan keyakinan masa depan yang cerah. Di sekolah, beliau bukan sahaja cemerlang dalam sasiah, bahkan hebat dalam kepimpinan. Beliau memegang jawatan sebagai ketua kelas pada tahun 4 dan 5, menunjukkan kematangan, kebolehan mengurus dan sifat amanah yang konsisten. Dalam bidang akademik dan kokurikulum, pencapaiannya tidak pernah mengecewakan. Antaranya, beliau merupakan 5 kedudukan terbaik dalam kelas setiap peperiksaan di sekolah KAFA. Beliau merupakan peserta bagi acara penulisan kod dalam Ittifaq KAFA 2025, menerima anugerah akademik di sekolah kebangsaan antaranya iaitu Anugerah Emas PBD, Anugerah Pesuruhjaya Pengangkat Negara, Anugerah Penglibatan dalam unit beruniform pada peringkat antarabangsa. Dari segi prestasi akademik, murid ini disera sangat membanggakan. Beliau memperoleh UPKK 8A dan SRAI 6A. Setiap pencapaian ini bukan hanya angka dan sijil, ia adalah lambang usaha, disiplin dan akhlak yang terjaga. Sasiah yang indah terpancar pada tutur katanya, adabnya serta cara beliau membawa diri sebagai seorang murid yang menjadi contoh kepada rakan-rakan. Hari ini, kita meraihkan bukan sahaja kecemerlangan tetapi kepribadian, bukan sahaja pencapaian tetapi akhlak yang menjadi cermin didikan keluarga dan sekolah. Dengan penuh rasa bangga, Majlis mengumumkan tokoh sasiah murid lelaki tahun 2025 disandang oleh Saudara Muhammad Farish Arsyad bin Muhammad Alif Hakimi.